13 parti Indonesia kena tipu dengan ejen. Okey, baru-baru ini dalam kenyataan media Maritim Malaysia ada satu kes di mana 13 parti Indonesia ni ditipu. Okey, apa ceritanya? Okey, menurut kenyataan media yang saya baca tu, seramai 13 parti warga negara Indonesia yang terdiri daripada 7 lelaki dan 6 perempuan ni nak balik ke negara mereka melalui jalan gelap. Okey, mereka ni berada di kawasan hutan-hutan di belakang sebuah chalet di Kuala Linggi, Melaka. Okey, mereka ni tunggu-tunggu dan bot pun tak datang. Macam mereka kena tipu lah. Dah tunggu-tunggu, bot pun tak datang. Mungkin bot tu dah tahu ada operasi penguatkuasaan di sana dan bot tu lari. Jadi mereka ni berada di tempat tu. So, jadi APMM dengan kerjasama polis dan ATM, tentera yang membuat rondaan di sana telah menahan kesemua parti-parti ini dan dibawa ke Balai Polis Kuala Sungai Baru untuk tindakan seterusnya. Okey, apa intipati yang dapat daripada kes ni? Setiap daripada mereka ni dikenakan bayaran RM1,500 hingga RM2,500 untuk balik ke negara mereka secara tidak sah. Okey, jadi mereka ni tak sampai nak kampung dah bayar duit. Ejen kena tipu dengan ejen dan bot pun tak datang dan akhirnya mereka ditangkap. Okey, so kenapa mereka nak buat macam ni saya pun tak pasti, sebab dah ada program pembayaran kompaun yang murah RM500 saja, special pass RM20, dan mereka boleh balik secara sah. Tetapi mereka lebih gemar memilih jalan yang tidak sah tanpa memikirkan risiko yang bakal mereka hadapi, sama ada kena tangkap atau bot terbalik tengah laut atau apa-apa risiko yang bakal berlaku. Okey, so kepada korang yang warga asing kat Malaysia ni, pastikan balik ikut cara yang betul lah. Dah ada peluang balik tu, balik secara betul. Tak perlulah membazir duit menggunakan kimat-kimat pihak ketiga untuk balik secara tak sah. Okey, itu saja.